Baik, Niaga Awani Jam ini dimulakan dengan laporan berikut. Pemain industri maritim bimbang ketidakpastian cukai bagi kargo minyak yang dicampurkan dalam tangki darat di Pelabuhan Tanjung Langsat, Johor boleh menjejaskan operasi sektor perkapalan dan petroleum. Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Maritime Network Sendirian Berhad, Datuk Seri R. Jayendaran berkata, Jabatan Kastam perlu segera menjelaskan status pencampuran kargo serta kaedah klasifikasi, dokumentasi dan taksiran cukai yang perlu dipatuhi. Isu itu menurut Jayendaran penting bagi Pelabuhan Tanjung Langsat yang mengendalikan kargo petroleum termasuk aktiviti pemindahan kargo dari kapal ke tangki darat ketika operasi pemindahan kapal. Kata beliau, pencampuran kargo mungkin menjadi sebahagian daripada amalan operasi yang dijalankan. Namun, ketiadaan garis panduan jelas berhubung implikasi kawal selia dan cukai boleh menimbulkan ketidakpastian, kos tambahan serta pertikaian dengan pihak berkuasa. Jelas beliau lagi, syarikat tidak seharusnya dibiarkan mentafsir sendiri keperluan kastam dan cukai, terutama apabila keputusan berkenaan boleh memberi implikasi kewangan besar terhadap operasi. Beliau berkata jika amalan itu dibenarkan, kastam perlu menyatakan dengan jelas syarat yang perlu dipatuhi termasuk kaedah pengiraan cukai sekiranya ia dikenakan. Ujarnya, ketidakpastian berterusan berhubung perkara itu boleh menyebabkan kelewatan kargo, peningkatan kos penyimpanan dan operasi, komplikasi kontrak serta penjejaskan kelancaran aktiviti perniagaan di pelabuhan.